Assalamualaikum semua. Okey, bertemu kembali dengan saya Al-Karim Samsil, Uncle Rim. Okey, episod kali ini kita menuju ke JT Pulau Pangkor. Okey, perjalanan memakan masa lebih kurang 3 jam 40 minit daripada Teluk Pelimagaran ke JT Lumut Perak. Okey, sebenarnya kami dah lama plan untuk ke Pulau Pangkor dan membawa anak-anak dan berada di sana. Kita dah sampai dekat area Manjung. Sekarang ni kita nak breakfast dahulu. Ini pot ni, nampak kedai dia. Nampak tak? Roti canai ada telur. Okey, kita punya apa ni, sarapan pagi tu ini adalah kuih goreng. Ini adalah roti sarangbu. Roti kosong. Lagi tarik, air kosong. Ini air som. Ini putih. Okey, sekarang kita menuju ke medan tempat letak kereta bertingkat. Kita akan pergi kat situ. Okey, sekarang kita dah sampai dekat parking bertingkat dekat area Lumut. Lumut Perak. JT apa ni, terminal JT ke Pulau Pangkor. Okey, sekarang kita turunkan barang-barang semua. Sebenarnya kita bawa barang pun tak banyak lah, sikit je. Oh, kiranya kita akan keluar daripada Teluk ni kan? Sana kan? So, JT Marina belah sana. So, okey, saya ada sedikit tips untuk perjalanan daripada JT Lumut ke Pulau Pangkor. Seeloknya anda sampai lebih awal 30 minit sebelum feri bergerak.
terutama pada hujung minggu dan cuti umum. Okey, feri boleh sedikit bergelora. Kalau mudah mabuk, laut sediakan ubat mabuk. Okey, perjalanan ini memakan masa lebih kurang 30 minit ke 40 minit bergantung kepada cuaca dan keadaan semasa. Okey, alhamdulillah kami telah selamat tiba di jeti Pulau Pangkor. Okey, perjalanan yang amat tenang dan laut tiada bergelora. Alhamdulillah. Okey, cuaca agak sedikit panas. Tengoklah macam mana. Apapun kita ikut plan seperti biasalah perjalanan ini. Okey, kami telah tiba seawal lebih kurang pada pukul 12, lebih kurang macam tu. Sebelum kita nak ambil sewa motor, apa pun kita pusing-pusing dulu, tengok rendah-rendah dekat area sekitar pekan Pulau Pangkor. So dekat sini ada pelbagai souvenir dijual, coklat-coklat dan ikan bilis. Mana yang berminat bolehlah tapau kan, ataupun grab semua. Tapi seeloknya sebelum kita nak beli, kita survey-survey dululah harga-harga sekitar di sini. And then sebelum kita balik ke darat nanti, kita bolehlah beli dan borong dan macam-macam lah kita boleh beli. tahu kat sini ada lubuk dia. Ada pelbagai jenis coklat yang korang boleh tengok. Memang rambang mata
kalau boleh ikutkan nafsu semua nak beli. Tapi apa pun kita tengok-tengok dulu lah ya. Mana yang berkenan kita beli, mana yang tak patut. Tapi rasanya memang kena beli ni. Jarang-jarang dah datang sini kan. So kita tengok dulu lah dan kita grab. Kita sewa motor kat sini guys. Okey. Sebelum kita nak ambil ni, kita akan ni dululah. Kita akan inspection motor dulu. Okey. Kita stay dekat Purnama Beach Resort. Okey. Kita dah register dekat resort. Tapi sebabkan waktu check-in lama lagi, dalam pukul 2. Sekarang pun dalam pukul 1 suku. Lagi kita tinggalkan dulu. Kita cari makan dulu lah. Kita cari makan tengah hari. Makanan. Sebab lapar ni. So nanti pukul 2 kita letak barang. Lepas tu baru kita keluar lah. So kapan nanti tak akan sini. Panas-panas. Macam sebuah hal. Terakam ke tak? Tak ada. Aduh. Apa tak sempat rakam? Ada. Adik pegang dua-dua. So, ini dia punya oral dia. Ada jam melintas ke? Ada ke? Kali ni bang kak. Jangan ada kereta. Stop. So dekat sekitar apa ni area Teluk Nipah, banyak tau stall-stall apa ni jual makanan kat tepi jalan ni. Sewa motor ada kat sini. Tu package untuk snorkeling pun ada. Tapi disebabkan apa ni perut dah lapar sangat ni, kita cari makanan dulu. Nasi perut. Ya kan. Kena ketam. Okey, sudah. Okey. Okey, kita dah jumpa kedai makan. Tadi ya. Sekarang kita tunggu makan sampai. Sambil kita menikmati pemandangan dekat sini. Okey, jom.
makan pun dah settle. Cuci-cuci mata dekat sekitar pekan Teluk Lipa pun dah. Okey, sekarang kita ambil kunci hotel dan kita hantar barang. Itulah, sekarang pun dah dekat pukul 2 kan. So masa untuk check in lah. Korang kalau datang Pangkor, kalau tak naik motor, memang rugi babe. Memang syok gila. Dan kita boleh bersantai-santai sambil menikmati keindahan di tepi-tepian pantai dan melawat kawasan tempat yang ada sekitar di Pulau Pangkor ini. Masjid Al-Khairiyah atau Masjid Seribu Doa. Masjid Seribu Doa atau Masjid Cina. Lokasi Kampung Sungai Pinang Kecil, Pulau Pangkor, Perak. Masjid ini unik kerana reka bentuknya menggabungkan seni bina Islam dengan elemen seni bina Cina atau Oriental, mencerminkan kehidupan masyarakat berbilang kaum di kawasan itu. Ia dipenuhi dengan ukiran dan kaligrafi kalimah doa-doa dari Al-Quran dan hadis di dalam dan sekitar masjid. Sebab itulah ia dipanggil Masjid Seribu Doa, dikenali sebagai simbol perpaduan dan keramahan komuniti setempat. Masjid ini mula digunakan sekitar tahun 2020 selepas dibangunkan semula.
kilang sate atau hasil laut, Eng Seng Pangko Food Industry and Trading. Kilang atau kedai yang menjual sate ikan dan produk hasil laut seperti ikan bilis, sotong kering dan lain-lain. Waktu buka anggaran lebih kurang pukul 8.30 pagi hingga 5 petang ataupun pukul 7 petang bergantung hari. Terletak di kawasan Sungai Pinang Kecil, mudah dicapai semasa ronda sekitar kawasan pulau. Banyak van pelancong akan berhenti di kilang sate ikan ini sebagai satu lokasi lawatan atau membeli belah. Sesuai untuk beli oleh-oleh hasil laut seperti ikan bilis, mata biru, antara hasil laut terkena Pulau Pangko. Parking dan kawasan jalan di sekitar Sungai Pinang Kecil ini agak mudah dicapai dari jeti utama Pulau Pangko. Korang nak tahu, jeti Teluk Kecil ini adalah terletak di Sungai Pinang Kecil. Kawasan nelayan di Timur Pulau digunakan oleh buat kecil, penumpang, tempatan hasil setengah feri asing ada di Lumut sebagai persinggahan bagi komunitas setempat atau pelancong yang mahu terus terbang ke Timur Pulau. Kota Belanda atau Dutch Fort. Kota ini dibina oleh Belanda sebagai kubur pertahanan dan gudang penyimpanan biji timah bagi melindungi kepentingan perdagangan mereka di Perak. Pada tahun 1690, kubur ini diserang dan dimusnahkan oleh orang Melayu tempatan yang dipimpin oleh Panglima Kulub. Dipercayai dari Pasir Salak, ia kemudian dibina semula pada tahun 1743 sebelum akhirnya ditinggalkan. Struktur dinding batu lama yang masih kokoh, tingkap dan pintu gerbang asal kubur, meriam lama di kawasan sekitar papan penerangan sejarah untuk pelawat. Kini ia menjadi salah satu tapak warisan sejarah utama di Pulau Pangko dan lokasi bergambar popular. Masjid Al-Bad, Masjid Seribu Selawat, lokasi Teluk Gadung, Pulau Pangko. Kenapa dipanggil Masjid Seribu Selawat? Masjid ini mendapat nama tersebut kerana terdapat 1000 lafaz selawat ke atas Nabi Muhammad SAW yang terukir indah pada dinding dan struktur masjid. Keunikan masjid. Masjid terapung di tepi laut seakan floating mosque, gabungan seni bina Melayu, Turki dan Timur Tengah, antara lokasi fotografi paling popular di Pulau Pangko. Pemandangan sangat cantik terutama waktu matahari terbenam. Tips melawat. Datang waktu pagi atau lewat petang untuk cuaca lebih nyaman. Berpakaian sopan, disediakan jubah untuk pelawat jika perlu. Sesuai untuk singgah selepas lawatan ke Pantai Teluk Nipa atau Coral Beach. Okey, kita dah sampai dekat area resort Purnama Beach. Saya dah bukan sedikit lah, review lah kan tempat ni. So yang ni salah satu adanya resort yang ada kolam lah. So dekat belakang saya ni, dia kolam masuk kanak-kanak main pes lah. So dia punya bilik dia kat sini ada banyak jugalah shower kat atas ni. Yang jenis yang bertingkat ataupun yang jenis yang bilik yang bawah lah. So far semua bilik ni semuanya besar-besar dan selesa lah, dan beraircon.
Akak mandi. Okey geng, dekat kawasan ni, dekat tengah-tengah ni bersebelah dengan kolam. Kat tengah ni ada satu tempat lah, padang luas juga ni. Okey, tempat hadapan ni yang ada kemah ni, kat sini ada tempat BBQ. So mereka ada sediakan lah kat sini. Tapi saya rasa yang ni dia cuma sediakan tempat BBQ sajalah. Untuk bahan sendirilah kot. Kat bawah ni adalah surau. So kat sini dia punya resort dia memang best lah. Setiap blok tu dia ada sediakan tempat untuk ayam pot lah. So kat bawah sana ada air koko. Nak cerita ni lah, water dispenser lah. Semua ni ada. Okey, ini adalah bilik-bilik chalet kat sini. So kalau nak pergi ke pantai memang dekat je lah. Semua jalan kaki lah, lebih kurang 5 minit dah sampai dekat depan dekat ni, pantai Teluk Lipah. So kalau kat sini okey lah, best. Tak bosan lah. Okay, sekarang pun jam menunjukkan lebih kurang 6.43 lebih 6.45. Sekejap lagi nak waktu senja. Bilik kita orang tu kat atas. Ni tangga naik atas, tu bilik kita orang. C18. Sofa bilik dia memang versatile lah. Alright. Geng, kepak ayam, cat ayam, kat bangku pun ada. Semua ada. Pedal. Dia pakai. Okey, makan malam nasi kaok. Ini biasalah member ni. Char kway teow special.